Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and hi gang. So welcome back to my channel, and untuk video kali ni seperti yang dijanjikan oleh video yang sebelumnya, kita nak buat video simple setup lah untuk Kabur Amaru ni. So setup yang aku gunakan ni kira macam bioactive setup lah, tapi versi yang simple. Tapi ada tapi dia. Aku ada membuat sedikit ralat sikit di mana aku tidak menekan tombol record masa aku buat rumah dia ni. So yang ada cuma yang dah siap. Tapi tidak mengapa, aku akan explain lah sikit-sikit lah kan, bagi faham. Kalau tak boleh kan nanti aku lukis ke letak gambar kan. So tak apa kita membuang waktu lagi, mari kita mulakan video setup rumah Kabur Amaru walaupun dah siap setup. Jadi aku akan lukiskan secara ringkas ya, macam aku janjikan tadi. Jadi yang pertamanya korang memerlukan tanah lah. Tak kisah tanah apa, janji dia tak ada baja. Enak lagi selamat kau beli je kat pet shop. Cuma dia mahal sikit lah tapi. So seterusnya kau memerlukan kokopit ataupun koko khas, campur dua-dua pun boleh. Kau campur je dengan tanah tadi dan kau gaul-gaul sehingga sebati lah dan kau basahkan, jadilah macam gini. So ni cara simple aku punya bioactive lah. Sebab aku buat kat Zoro dengan Obito pun memang menjadilah macam gini je aku buat. Kalau Zoro dengan ni dia ada satu lagi, aku pakai yang bola-bola tu, hydro ball. Yang ni aku macam malas lah. So sebab aku dah pernah buat untuk dia ni, tapi dia pergi korek. So aku dah tak letak lah hydro ball tu. Seterusnya korang boleh lah tambahkan seri dia sikit. Tambah pokok-pokok tipu, tambah daun kering. Ada jual juga kayu-kayu kering apa semua kan. Lepas tu letaklah ranting ke apa ke. Dia boleh memanjat-manjat. Dia panjat juga kadang-kadang waktu tempat dia nyorok. Tu aku pakai pasu and letaklah bekas air dia untuk dia minum and berendam. Jadi begini je lah kejadian dia. Tapi tidak sempurna lagi tu. Kita akan masukkan benda penting seterusnya, iaitu eye support benda ni sangat penting. Kalau kau tak ada benda ni, dia tak function lah kalau tak tanah ni. Sama je. So function benda binatang kecil ni, dia akan memakan dan menguraikan tahi ular putih ni. So kalau kata sakit mata kan, korang boleh je kutip macam biasa tahi dia. Tapi kalau kau nak biar pun tak apa, sebab ulat tu akan memakan dan menghilangkanlah najis tersebut. So tanpa membuang waktu lagi, mari kita masukkan dia ni ya. Tengok dia punya reaction masuk ke rumah baru dia macam ni. Mungkin bagi dia ni kali kedua lah. Kali pertama tu sebab dia korek rosak ke rumah dia, cancel dia bagi, aku bagi dia bekas kosong balik. So kali ni mungkin kali kedua dia menjejakkan diri dia ke atas tanah barulah natural sikit. Natural. So kita masukkan dia, kita tengok So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind.
Okay geng, so ni aku nak tunjuk korang macam mana apa yang berlaku kalau dia dah berak tengok Sekejap aku zoomkan sebentar. So korang boleh lihat dengan jelas apa yang dilakukan makhluk-makhluk kecil tu. Dia sedang makan, sedang menguraikan tahi tersebut je. Nampak kecil-kecil tu? Tu isopod yang kecil halus lagi tu nama dia springtail. Springtail tu aku tak faham sangat. Tapi dia memang akan datang secara natural lah. Di mana kehadiran tahi, di situlah dia. So, rasanya video kita sampai sini je. Jangan lupa like, comment and share. And I see you in the next video. Bye. Komen. Komen korang sangat banyak. Bye.